Sahabat baik Abah, bahagian 1. Malah belanja ABCD. Satu. Aku menanglah ni. Sis tak menjadi. Tak hebatlah kau. Tengok. Tepukan maut aku. Aku menang. Alamak. Dah patah. Tak boleh guna dah. Minta maaf, Fizi. Terus tak sengaja. Tak apa Fizi. Nanti kita beli aiskrim, boleh kumpul balik. Lambat kau balik. Ada ramai orang kat padang tadi. Terus berhentilah tengok. Padang tu dah nampak macam hutan. Ada banyak kemah. Orang-orang tu semua berpakaian askar. Apa mereka buat kat situ? Terus tanya orang-orang kat situ. Rupa-rupanya penggambaran filem askar. Penggambaran? Ya. Boleh tengok ke? Bolehlah agaknya. Ramai je berdiri tengok. Mari kita pergi tengok. Boleh Abah? Pergilah. Jom! Uish, ramainya orang. Padang dah jadi kamar askar dalam hutan. Dahsyat. Abang Is dah jadi askar. Berlakon jadi askar. Nampak segak kan? Segak. Filem apa ni bang? Kisah perjuangan seorang askar yang berani. Abang ke? Mestilah tak. Abang pelakon tambahan je. Askar yang berani tu mestilah hero dia. Ya, betul. Jadi, siapa hero bang? Nak tahu? Nak. Tunggu. Alah. Extra! Ready on set! Abang nak pergi bersedia sekarang. Kejap lagi abang ada babak berkawat. Kawat tu apa? Korang tak tahu? Tak tahu. Tak apa. Kejap lagi korang tengok abang beraksi. Abang pergi dulu. Baik. Ipan! Sini! Mail, kau pun ada kat sini? Mestilah. Nak tengok abang aku berlakon. Tu dia. Nampak? Kita orang tahu dia ada berlakon. Dah jumpa tadi. Orang ramai diminta memberi kerjasama untuk tidak bersuara semasa penggambaran berlangsung. Semua kena senyap. Boleh? Bos, semua dah sedia. Okey. Set ready? Ready? Artis! Itu kawan abah kan? Ya, Uncle Rosyam. Diam. Camera ready? Artist ready? Silent on set! 3, 2, 1.
Action! Semua sedia? Sedia, Tuan! Squad! Ke kanan! Pusing! Dari kiri! Cepat jalan! Kiri! Kiri! Kiri kanan! Kiri! 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 Kiri kanan! Kiri! 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 Kiri kanan! Kiri! 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 Kiri kanan! Kiri! Oh, ini rupanya kawat kaki. Aku tiap-tiap hari tengok Abang Is berlatih. Tangan dan kaki kena serentak. Kalau salah je, dah tak cantik. Berhenti! Kamu, kenapa tali kasut tak berikat? Itu berbahaya. Maaf, Tuan. Saya ikat sekarang. Sekarang yang kerosong. Kesian Abang Is kena marah. Itu bukan betul-betul kena marah. Dia berlakon je. Tapi nampak macam betul. Itu maknanya lakonan Uncle Rosham mantap. Bagus. Berkesan. Cut! Bagus! Kita ke babak seterusnya. Nak ambil gambar? Boleh. Okey, ambil gambar sekarang. Terima kasih. Abang, tunggu! Ipin! Aku ikut Mail. Yelah. Boleh. Nanti. Uncle Rosham. Boleh. Ipin. Hebat tak? Uncle berlakon jadi askar. Ya, betul sangat. Uncle berlakon watak hero kan? Mestilah. Abdul Salam? Macam kenal je nama tu. Memang kenal lah. Abdul Salam tu nama abah kita. Tahu. Tapi kenapa? Kenapa Uncle guna nama Abdul Salam? Sebab Uncle nak dedikasikan nama abah korang dalam filem ni. Kisah kawan Uncle yang sangat minat nak jadi askar. Katanya dia nak berbakti pada agama, bangsa dan negara. Tapi sayang, abah korang tu terkorban awal sangat. Usianya masih muda. Dah. Janganlah sedih-sedih sangat. Oh, macam ni. Nak tak jalan-jalan tengok set penggambaran Uncle? Tapi jangan nakal-nakal tau. Uncle, kem askar memang betul macam ni ke? Ya, betul. Semua yang Upin dan Ipin nampak ni dibina khas untuk penggambaran. Inilah set pembikinan filem. Kat sinilah cerita bermula sebelum sampai ke dalam skrin tu. Itu tengok tu. Ada kru yang tengah bawa lampu, ada yang tengah buat air, ada yang tengah angkat kren, ada yang tidur pun ada tu. Dia tu siapa? Jangan lupa. Dialah tu pengarah filem ni. Pengarah ni kerja dia berat sangat. Dialah yang tentukan cerita tu macam mana. Pelakon berdiri kat mana, nak berlari ke, nak berjalan ke, emosi nak sedih ke, nak marah ke. Itu tengok apa dia tengah buat tu. Itu dia tengah kaji balik babak-babak sebelum ni. Bukan tengok suka-suka je. Faham? Mari Uncle kenalkan kawan dengan pengarah tu. Tak payahlah, Uncle. Mari, ikut je Uncle ni. Jangan takut. Mari. Mai. Tuan pengarah. Inilah dua orang budak yang saya katakan hari tu. Comel. Nampak bijak. Umur berapa? 5 tahun.
Umur pun sesuai. Nama apa nama? Saya Upin. Ini adik saya Ipin. Betul-betul-betul. Dua orang ni memang petah bercakap. Budak bijak kampung ni. Tapi boleh ke berlakon? Aku jamin dia orang boleh berlakon. Kalau begitu, kita percaya. Pergi saja. Sedia untuk apa? Lah, untuk berlakon lah. Engkau orang dapat jadi pelakon. Dah, jom. Ikut uncle ni. Okey, apa uncle buat, ikut, okey? Okey, Uncle. Kiri ni. Kiri lah. Hampir. Uncle, macam mana Uncle boleh ambil kita orang jadi pelakon? Oh, memang dia orang perlukan 2 orang pelakon kanak-kanak. Uncle teringat engkau orang berdua. Hari ni tiba-tiba depan mata pula engkau orang ada. Itulah terus jadi tu. Kita orang berlakon watak apa? Engkau orang berdua berlakon jadi anak-anak uncle. Jadi kena panggil uncle Abah. Apa? Korang jadi pelakon? Gelinya hati. Dahlah tu dialog dia sepatah je. Itulah berdosa mengatur orang. Betul. Cuba cerita macam mana korang boleh jadi pelakon. Uncle Rosham lah. Dia nak kita... Rosham lah? Ya, dia nak kita orang jadi anak dia. Dan panggil dia Abah. Boleh ke, Abah? Boleh. Apa salahnya? Berlakon je kan? Nanti Upin dan Ipin kawat je dari sini ke sana. Boleh? Boleh. Ready? Action! Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Cut! Marvelous! Macam janji. Wow. Dah pandai berkawat. Segak macam abah korang. Percayalah. Betul ke, Uncle? Betul. Sekarang mari praktis babak korang. Tuan pengarah nak tengok tu. Okay. Ready! Action! Abah! Kenapa susah sangat nak cakap Abah? Sebut je lah Abah. Apa yang susah sangat? Tak apa. Biar saya yang bercakap dengan dia orang. Bukannya susah pun. Ipin. Mari sini. Apa masalah tadi ni? Kita orang tak biasa panggil Abah. Sebab tak pernah ada Abah. Tak dapat nak bayangkan Abah macam mana. Sebab tu kita orang tak boleh buat. Oh, faham. Nanti kita berlatih lagi ya. Uncle kena bersiap untuk babak seterusnya ni. Nah, tengok ni. Benda berharga untuk korang. Harap ia dapat bantu lakonan korang nanti. Gambar siapa ni? Tengok belakang.
Tengok! Gambar mak dan abah. Mana dapat gambar ni? Uncle Rosham bagi. Akhirnya kita dapat gambar mak dan abah. Ya, rasa puas dapat menatap muka mak dan abah. Kan Ipin? Ya, puas sangat. Tapi yang tak puas hati, tengok abah ada rambut. Kenapa kita orang botak, Opah? Kenapa, Opah? Bagi tahulah. Lain kali Opah cerita. Sayang, Opah. Kau jangan sedih-sedih tau. Upin! Ipin! Uncle Rosham. Panggil Abah.